Harga emas sedang berada di all time high sekarang. Saya lihat ramai penyimpan emas lama yang gembira. Tapi ada juga penyimpan baru yang seram tengok harga. Teragak-agak nak teruskan beli atau tidak. Soalnya, adakah harga emas ni akan terus meningkat? Dalam jangka masa pendek, harga emas memang ada turun dan naik. Hari ini naik, esok lusa boleh turun balik. Itu perkara biasa. Tapi dalam jangka masa panjang, rekod sejarah jelas menunjukkan kenaikan yang konsisten. Contohnya, tahun 2000 dulu, harga emas sekitar RM35 segram. Hari ini dah cecah RM554 segram. Naik lebih 1480% dalam hanya 25 tahun. Sebab itu, penyimpan emas berilmu tak mudah terganggu emosinya dengan turun naik harga emas. Sebab fokus sebenar bukan pada harga harian, tapi berapa gram emas yang ditambah setiap bulan. Selagi gram bertambah, kewangan jadi makin kukuh. Harga turun jadi peluang, harga naik jadi keuntungan. Jadi kalau anda nak jadi penyimpan emas berilmu di bawah bimbingan saya, boleh isi beg biru di bawah atau hubungi saya. Jumpa lagi.